selamat sejahtera kelas. Sekejap semua tu. Bagus. Ini dia suka. Okey, kelas. Minggu depan awak exam betul tak? Minggu depan exam. Sejarah mungkin hari Selasa atau Rabu. Mungkin tak. Okey. So untuk exam, dia akan bagi tahu yang akan masuk ialah bab 1 sampai bab 3. So sampai kelas sejarah lah, zaman kelas sejarah. Okey, so kita akan go through sedikit secara ringkas zaman kelas sejarah. Lepas tu kita akan pergi kepada quiz. Lepas tu kita akan fokus kepada soalan isi. Okey tak? Okey, zaman kelas sejarah ada berapa? 4. Okey, yang pertama Okey, zaman Paleolitik dikenali zaman? Okey, berapa tahun dia? Okey, apa alatan yang digunakan? Tujuannya untuk apa? Okey, zaman kedua zaman apa? Mesolith. Okey, zaman Mesolith dikenali zaman apa? Batu apa? Zaman Pertengahan. Okey, tempoh masa? 12. Okey. Apa membezakan zaman Mesolith dengan Paleolitik? Dorang pakai Okey, yang ketiga zaman zaman batu apa? Air. Zaman batu air. Okey. Tempoh masa 10. Okey. Lepas tu apa yang mereka boleh buat? Bercucuk tanah. Membuat pendapatan. Okey, yang air sekali zaman? Zaman Zaman logam guna apa? Okey, Tempoh masa? 3,800. Okey. Apa yang mereka lakukan zaman tu? Aktiviti apa mereka lakukan? Pelayaran. Okey. Apa peralatan mereka gunakan? Mata lem. Okey, aktiviti diorang bertani. Okey, so kita pergi kepada lokasi. Lokasi dekat dunia ni dia. Dekat Spanyol, Altamira. Tak payah, awak just tahu dia punya lokasi dia. Kalau dekat, mungkin akan masuk objektif. Kalau Altamira, dia lukis World. Kalau dekat Altamira Spanyol ada lukisan World. Kalau kat Stonehenge ada Batu berdiri. Okey, so di China ada apa? Rangka mak? Nama dia apa? Peking? Kat China Peking. Okey, World cobek dekat Perancis ada apa? Lukisan World. Okey, kat Turki Cataluyuk gambar apa? Aktiviti pertanian. Okey, dekat Gobeli binaan. So dekat India ada tapak manusia pasir. Dekat Iran ada kawasan Nanti jawab ni kalau keluar soalan JT. Okey, dekat Asia Tenggara zaman Paleolitik tempat dia dekat Gua Niak, Sarawak. Okey, dekat Mesolith ada Gua Madai. Ingat satu tempat je, cukup satu tempat je. Okey, Neolitik ada Gua Kecil. Ini tempat Sungai Tembeling, Gua Kecil. Okey, dan zaman logam dekat Sungai Tembeling. Itu je, simple je, ingat lokasi je. Dia akan keluar jeti banyak. Okey, ciri-ciri zaman Paleolitik. Tengok. Okey, tempat kediaman dia dekat Di bawah tanah. Di bawah pokok. Lantai dia pakai
Peralatan batu. Okey, dia cara dia dapatkan makanan macam mana? Dia dapatkan sama paleolitik. Okey, ekonomi dia hidup secara nomad tu apa? Berpindah. Okey, organisasi dia ke? Hidup berkelompok kecil. Kelompok kecil. Okey, kepercayaan dia. Animisme tu apa? Macam ikut kita punya nenek. Apa tu? Maknanya dia menyembah alam sekitar. Dia sembah batu, sembah api, sembah matahari. Macam tu. Okey, kesenian dia apa? Lukis? Okey, zaman Neolitik. Tempat kediaman dia? Tinggal secara menetap. Kawasan mana? Neo kan? Apa tu kan Neolitik? Dia patutnya Paleo, Meso, baru ni? Okey, yang membezakan Neo dengan Paleolitik, dia tinggal kat mana? Paleolitik gua, Neolitik dekat tepi sungai dengan pantai. Okey. Peralatan dia pakai sama batu. Tetap batu. Kita belajar kan zaman dia zaman batu masih gunakan batu, cuma lebih halus dan kemas. Okey. Pengumpulan makanan dia dah boleh buat pertanian dan okey, ekonomi dia sistem barter. Sistem barter tu apa? Tukar-tukar barang. Organisasi sosial dia macam mana? Terdapat ketua dia gini. Dia berkumpulan tapi ada okey, kepercayaan dia sama. Dia lakukan ikut cara animisme sama je. Okey, kesenian dia boleh buat tembika. Okey, Mesolitik. Tempat dia dekat okey, dan juga dia duduk kat tepi. Okey, peralatan sama. Okey, tujuan dia nak menangkap ikan. Okey, ekonomi dia apa? Memburu dengan menangkap ikan. Okey, organisasi sosial dia. Hidup dalam kelompok kecil. Okey, secara nomad. Kesenian dia? Sanggur. Okey, dia sama dengan Paleolitik. Yang membezakan dia tadi apa? Tangkap ikan. Tangkap ikan. Okey, zaman yoga. Tempat kediaman dia macam mana? Dibuat daripada batu. So, dia tinggal dekat okey. Peralatan dia buat dari okey, aktiviti makanan dia apa? Okey, ekonomi dia sama. So kalau keluar soalan, kalau dia kata aktiviti pertanian atau aktiviti makanan dia atau ekonomi dia ni pertanian, peternakan dan tiga ni je kan? Sama. Okey, organisasi sosial dia. Dia lebih okey, dia ada pemimpin ke tidak? Ada ketua. Okey, kepercayaan dia apa? Okey, dia animisme juga sama tapi dia lebih ada ritual, cara. Dia ada cara. Okey, kesenian dia mementingkan nilai estetika ni, maknanya dia suka benda yang cantik-cantik. Okey. Terusnya kita pergi ke sinambungan. Yang awak dah pernah buat nota itu kan? Okey. Boy, anak belajar keluar. Kelas dia tengok. Awak tak nak belajar, awak berborak dengan awak. Saya rotan. Saya halau. Simple je. Okey, sinambungan. Daripada semangat zaman prasejarah kepada kehidupan manusia sekarang. So, zaman dulu nak dapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Zaman sekarang nak dapat makanan kena pertanian ke tidak? Memang beli, tapi nak dapat makanan tu mesti Awak nak makan nasi, beras, nak dapat beras daripada padi. Padi tu hasil Okey, seterusnya memburu binatang.
Kalau zaman dulu memburu binatang pakai kayu, pakai batu, betul tak? Zaman sekarang pakai apa? Senapan, pistol. Okey, zaman dulu ada menternak, betul tak? Zaman sekarang kalau menternak dia secara besar-besaran ke kecil? Okey, kenapa? Supaya banyak semua makanan. Lagi banyak So semua dia pakai makanan. teknologi, dia pakai mesin. Zaman sekarang nak menternak haiwan kena besar-besaran sebab awak semua suka makan lembu, makan daging, makan burger, Ayam. Ayam goreng anak dia. goreng, McD semua. Kita terpaksa menternak besar-besar. Okey, peralatan zaman dulu pakai batu dengan kayu, sekarang dah ada macam kejam, tombak, apa semua. Okey, tembika. Tembika tahu tak tembika tu apa? Macam pasu simpan air, simpan makanan. Sampai sekarang guna ke tidak? Guna, tapi kalau nak jumpa kat rumah-rumah sekarang susahlah. Selalu rumah kampung simpan air. Lepas tembika ni dia mesti buat daripada tanah liat. Tak, lepas dia buat dia bersihkan lah, dia masuk. Dia kalau air kalau kat kampung lah, kalau kampung-kampung kan, dia selalu letak air masak dalam tembika. Sebab apa? Sebab dia akan kekal sejuk dalam tu. Lama ya? Tanah liat. Tak boleh. Tumbler tradisional. Dia tradisional lah. Kat sini awak pernah tengok? Pernah? Tembika, kan? Nah. Oh, buat sini pernah? Nah. Okey, pakai tanah macam tembika. Okey, seterusnya Adiofak. Adiofak tu apa? Adiofak tu apa? Adiofak tu cara pengebumian dah. Kaedah pengebumian. Kalau orang zaman batu dulu dia kebumikan, dia letak macam-macam. Kalau contohlah dekat Sabah ikut tradisi dia, diorang kalau dah mati diorang letak dalam keranda kayu, diorang letak dalam diorang tanam dalam batu-batu kubur. Diorang masukkan dalam kubur, diorang masukkan dalam batu-batu kubur. Kalau zaman sekarang masuk dalam tanah lah kan, kubur kan. Tak ada nak hiasan, tak ada nak letak makanan semua kan. Kalau ikut agama masing-masing lah. Agama Islam macam tu, kalau India cara lain kan. Cara lain kan. Dia keramat, dia ada apa? Ada bakar kan. Lepas tu tabu kat laut kan. Tabu kat laut. Chinese dia ada yang tanam, ada yang bakar, betul tak? Dia depend lah. Okay. Monumen seni bina. Faham? Monumen tu apa? Monumen tu tugu lah. Tugu dan seni bina. Kalau zaman dulu, orang yang contoh Stonehenge pernah tengok kan? Tu zaman batu. Yang ada elephant dulu. Mamon. Itu gajah. Stonehenge tu yang batu. Ada muka-muka orang. Sekejap. Apa dia? Filipina dia ni Stonehenge. Batu ni. Ni mana dia Stonehenge. Yang tu ke pakai spek tu? Itu orang. Ni Stonehenge. Tak tahu ada melekat ke tak. Orang zaman prasejarah. Sebagai contoh zaman prasejarah, apa lagi yang piramid kira? Ya Allah. Besar-besar kot. Orang zaman dulu lagi besar dari kita. So untuk seni bina zaman sekarang, kita bina apa? Menara. Itulah dia. Menara, tugu. Okay, next. Zaman prasejarah kat Malaysia. Okay, zaman prasejarah kat Malaysia, lokasi dia berlaku 40,000 tahun dahulu. So kalau kat negara kita ni, zaman Paleolitik tu dah wujud tau. Zaman Paleolitik tu sudah wujud. So maknanya dari dulu lagi dah ada. Sebagai contoh, bukti kewujudan zaman Paleolitik tu, apa yang penemuan yang kita jumpa? Dia lukisan. Okay, yang paling obvious ialah Perak Man lah. Perak Man. Okay, zaman Paleolitik, contoh lokasi dia dekat Bunia Sarawak. Itu tempat Perak.
Okey, kami zaman Mesoliti ingat tadi ya, zaman Mesoliti dekat Gua Chao, Kelantan, Gua Madai, Sabah. Zaman Neolitik, kena ingat zaman Neolitik dia dekat sungai. So macam itulah sungai Tembeling. Zaman logam juga dekat lembah Lembah Benar ni pun kawasan sungai juga. Ha? Pulau Mawas tu. Mawas tu sebenarnya monyet. Beruk yang besar. Beruk yang besar. Bukan monyet, monyet kecil kan? Oh ya. Kau tak pernah tengok mawas? Macam orang hutan. Macam saya tunjukkan mawas. Ah, ni mawas. Semua dia dah hampir kumpul. Kera ni macam monyet tapi dia lagi besar. Dia macam saiz orang hutan. Bigfoot tu mitos dia. Dia lagi besar daripada cikgu. Dia bukan besar, dia macam apa, Bigfoot ke mawas? Mawas saiz dia macam orang hutan sikit. Cikgu. Tapi sebenarnya dia macam gorila. Gorila lagi besar. Bigfoot tu mitos dia. Dia macam gergasi. Monyet gergasi. Tak tahulah kepercayaan betul ke tidak. Itu masing-masing lah. Okey, teknologi. Teknologi memotong, menetap, memecahkan tulang. Dia guna apa? Teknologi apa? Zaman Paleolitik. Teknologi apa? Kayu, batu dan Teknologi apa dia guna? Batu dengan Dia dah masuk zaman logam, dia pakai logam, besi, dagang. Okey. Tembikar dah manik. Tembikar tadi diorang boleh buat lah pelbagai bentuk dan corak. Kalau dia kata uraya nak uraya kat sini. Zaman Paleolitik, zaman prasejarah kat Malaysia, orang zaman dulu pandai buat tembikar dan manik. Pelbagai bentuk, saiz, gawannya dan corak. Okey, lukisan gua dan ukiran batu. Tujuan dia lukis lukisan gua dan ukiran batu untuk apa? estetik untuk menyampaikan kehidupan mereka. Okey, so kalau awak lukis gambar orang kat gua, cara orang nak mengkaji orang zaman dulu buat apa melalui lukisan gua lah. So macam mana kita boleh tahu wujud orang zaman prasejarah sebab ada lukisan dekat gua. Maknanya kat lukisan kat gua tu kita dapat tahulah apa yang dia buat zaman dulu. Sebagai contoh, macam mana kita boleh tahu orang zaman prasejarah boleh memburu, boleh menangkap ikan. Semuanya hasil daripada lukisan gua. So dia lukis lah, dia lukis gambar orang apa, tangkap ikan, lukis orang memburu haiwan. So macam tu kita boleh tahu kenapa dia punya aktiviti dulu adalah memburu haiwan. Okey, so untuk ekonomi pula. Ekonomi macam biasa memburu, pertanian, bertukar barang dengan perdagangan. So awak tulis nanti ada lagi awak. Okey, kepercayaan zaman dulu macam biasalah. Kewujudan ada tapak perkuburan, ada keran, renda kayu dan pertanian. Okey, so kita akan recap dengan aktiviti. Okey. So, siapa yang nak menjawab kena pergi. Okey. Macam ni Siapa yang nak menjawab? Dia akan pilih dua orang akan melawan. Faham? Dua orang. Tapi dia kena ready tau. Siapa yang dah jawab? Dah, jangan jawab. Saya lawan kat school. Faham? Okey, macam ni. Cikgu akan nak awak cari pasangan awak. Dua. Bagi tahu je, jangan gerak. Bagi tahu je siapa yang nak lawan, siapa yang nak peng awak, nak lawan dengan awak. Bagi dua-dua kat depan. Boleh? Boleh Jangan bising kau. Boleh Okey, dah sedia belum? Dah. Okey. Pasangan pertama. Siapa nak pergi dulu? Ke nak cikgu bagi ni?
Okay, random Okay. Ha? Tak, random ni dia akan ikut siapa-siapa lah. Tak spin je aku tak sempat buat. So cikgu akan bagi kotak. Kotak beracun. Kotak beracun, betul. Okay. Kotak beracun ni dia macam ni je. Cikgu punya rule. Okay. Cikgu akan pasang. Dia pernah main music chair tak? Lagu tu berhenti, siapa dapat bola dia seorang kena pergi. Tapi dia kena panggil kawan dia yang seorang lagi. Cikgu akan kasih random, cikgu akan mainkan lagu. Faham? Macam music chair. Cikgu akan mainkan lagu tau. Suka hati. Suka hati. Sampai okey, sabar. Okey, betul. Sikit game lagu ni. Ya, cikgu pakai lagu tu ah. Saya belajar. Tapi dia belajar masak. Bot. Untuk pengisi dalam kelas. Okey. Okey, Wan. Okey, cikgu pasang lagu ni, Mas. Dah. Pasang lagu. Masing. Banding. Ya. Cepatlah. Ya. Okey, cari kawan awak seorang. Siapa lagi? Siapa nama? Okey, ke depan. Fakrul. Okey. Okey, pilih. Yang lain jangan bantu Okey, berdasarkan penyataan kearapan mana yang satu yang betul. Okey. Pilih salah satu. Siapa yang nak jawab? Zaman manusia sebelum mengenai tulisan. Okey, betul. Okey, betul. Pasal stay dulu, awak dulu. Okey. Okey, soalan kedua. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap. Pilih garis masa zaman prasejarah yang betul. Okey. Patut dipanggil kawan. Okey, duduk. Okay, next. Ready? Mana kita tadi? Bola tadi. Go. Bukan bola tu.
Wah, bagus. Okey, nampak pimpin awak. Ya, jap. Aku lagi. Jom. Kita makin. Okey, bagi dia warna kuning. Warna oranye. Tekan. Siapa yang nak jawab dulu, cepat. 1, 2, 3. Mana? Salah. Okey. Hampir 10 kali. Hampir 10 kali. Ayo, dia okey. Anak-anak. Bila zaman nanti. Jam, jawapan. Kan? 3,000. Betul. Okey, duduk. Okey. 1, 2, 3. Oi. Diam. Wah, Umar. Baik, saya. Tak payah. Dengar. Jangan bising. Okey. Apa nak jawab dulu tekan. Ya. Apa dia? Sama juga. Okey, betul. Okey. Ayat pandai. Okey, betulnya. Betul peralatan manusia yang sampai pada zaman Mesolithik. Apa? Salah. Okey, jawapan dia. Okey, dah duduk. Okey. Dah tadi. Lagi betul. Aziz jajunya. Nak panggil Wong. Aman. Keluar kan? Keluar. Okeylah. Nak panggil Wong. Duduk. Cukup. Okey, siapa nak jawab dulu tekan. Listen boy. Ni macam tu. Okey, Sai. Boleh jawab dia. Depan manusia zaman prasasti tidak ada. Okey, betul. Ni, macam. Jangan bagi tahu. Zaman ni ada tip. Mana? Asam Jawa. Mana? Asam Jawa. Mana dulu? Mana satu? Duduk. Mana? Dia kok. Ni. Okey. Salah.
zaman apa? Pak? Okey, get ready. Bagi betul-betul, jangan balik ya. Okey. Jangan delay, masih. Semua kena dia. Ni. Wah ni. Ni. Kira tu awal lah. Call your friend. Call your friend. Wong. Who you want to call? Kain. Okay. You want to answer first? Press the button. You, Bayu, tekan lah. Zaman Palio ni. Okay, you. Okay, guys, dulu guys. You. Sini ada, sini terbelit. Dua dia. Sini terbelit. Zaman dengan siapa? Okay. Mentor. Pada kampung Sungai Lam. Okey. Naik. Sabar. Jangan balik jangan delay, jangan balik. 1, 2, 3. Jangan balik. Dia bagilah ringgit. Pas. Dia kena pas. Aduh, Regri. Passing ni. Cepatlah. Dia ni. Jangan balik. Bagi sebelah, jangan balik. Cepat bagi. Apa sebelah? Dia bagi. Tunggu. Jilau. Link. Siapa sebelum dia? Okey, come. Who you want to call? Okay, now you. Sampai lagi kawan dia. Tanya dulu lah. Okay, give the question. Gunia. Okay. 3. Okay ya. Listen class. Okay, Gunia terletak di mana? Dia answer one Sabah. Then ni Sabah. Okay, then ada lagi 3. Di mana? Where? Okay, mana yang nampak macam bahasa Sabah sikit?
Okay, so Salah. Dewa dekat Sarawak. Sarawak. Itu dekat Sarawak juga. Okay. Okay, continue eh. Okay, repeat the question. 他讲为什么还要选长中中 Question. 当时也是第一个，第一个对发出来的野兽，当官是 Okay, number one. 法律讲究，是妈妈的。 Betul. Okay, daripada musuh. Tak ada, dia nak selamat daripada binatang baus. Buat. Okay, so Pegang dia. okay, listen eh. Okay, listen. Dengar. Okay. Zaman prasejarah. Okay, zaman prasejarah masih tak ada peperangan. So, kalau awak pilih jawapan yang untuk tujuan mereka pilih gua supaya tiada gangguan daripada musuh Itu adalah apa maksud gangguan? Selamat daripada binatang Masih baus. kami. yang kedua boleh bercucuk tanam. Mana boleh? Tak ada. Okay, dengar. Bercucuk tanam ni dia punya aktiviti ke kediaman? Aktiviti. Apa maksud Apa musuh? maksud gangguan? Ha? Apa maksud gangguan? Gangguan? Kacau. Means gangguan means Kacau. kacau. Interrupt. Okay, yang ketiga, selamat daripada binatang buas. Ya, betul. Sebab dalam gua mereka berlindung. Selain daripada binatang buas, apa lagi mereka dapat berlindung? Hujan. Hujan, cuaca. Lindungi daripada cuaca hujan. Cuaca panas dengan cuaca okey. Terdapat pelbagai sumber makanan ni penempatan ke makanan? Makanan. Makanan lah. So jawapan dia? Selamat daripada binatang buas. Baus. Okey, duduk. Okey dah, duduk. Kita discuss. Okey. Kewujudan, okey kita discuss je senang. Okey, kewujudan lokasi zaman prasejarah dibuktikan dengan penemuan artifak dan fosil. Artifak tu apa? Kita dah pernah belajar dah. Bab satu, artifak. Okey, tekan. Yang ketiga peralatan ciptaan manusia. Ada. Ni. Okey, awak catatan. Okey, dengar. Okey, tengok garis pen. Dokumen rasmi mengandungi catatan sesebuah peristiwa sejarah. Bermaksud dia menulis pasal sejarah sesuatu benda. Jadinya untuk kita yang zaman sekarang dapat mengetahui pasal sejarah lampau melalui dokumen. Okey, macam saya tadi, peralatan ciptaan manusia digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan. Okey. Artifak ni barang ke ataupun penulisan? Barang, betul tak barang? Okey, dokumen ni penulisan, betul tak? Yang ni lebih kepada barang. Jadi jawapan dia? Peralatan ciptaan. So jawapan dia peralatan ciptaan manusia. So kena ingat dia barang. Artifak ni adalah barang, bukan dokumen, bukan bahan penulisan. Okey. Apakah artifak itu telah dijumpa di Sungai Lang? Okey. Ulang mawas. Ulang mawas. Kapak. Awak ingat je. Sungai Lang, Banting, Selangor. Okey, dah soalan. Apakah antara berikut yang manakah bukan kepentingan memelihara? Bukan. Kepentingan menjaga dan memelihara artifak. Apa bukan? Sebagai produk ekonomi kepada Sebagai produk ekonomi kepada negara. Okey, kenapa nombor satu bukan? Sebab dia penyelidikan dan pendidikan. Okey, so dia memelihara ke tak? Yang nombor satu ni? Ada. Tak. Okey, kenapa sebagai produk ekonomi? Dia nak jual. Okey, yang ketiga. Dan dia So dia menjaga ke tidak? Artifak. Okey, ni. So dia menjagalah, dia nak mengekalkan sejarah negara. Okay, so jawapan dia produk
Okey. Ada. Ya. Ha? Ada apa? Masih ada. Ha? Okay, so class. Teknik apa? Okay. So, kemas barang masing-masing. Okay, so, keluar ya. Apa baju ada surabaya? Tak. Saya binakan nak buat. Saya binakan nak naik. Lembah. Kita tak ada. Tapi nanti cikgu akan bagi tahu pasal exam nanti. Okey, terima kasih kelas.